Saya nak kongsi 4 cara nak naikkan darah rendah ataupun anda yang ada masalah HB low, tak kira lah anda masalah HB low masa mengandung ataupun di luar mengandung. Tak kira lelaki dan perempuan. Jadi kalau anda first time tengok video ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Dan saya akan share 4 cara ni dan saya akan share juga testimoni macam mana pelanggan saya ni dah tak datang dah simptom tu sebab amalkan 4 cara ni. Okay, yang pertama ialah iron. You kena ambil iron, kena ambil zat besi. Kan? Kita adalah ambil iron daripada kerang lah, daripada bayam dah. Tapi kita tak tahu cukup ke tak cukup sebenarnya. Kan? Dengan kehendak tubuh kita. Jadi terbaik ambil iron yang iron dalam bentuk suplemen. Senang nak ambil. Lepas tu yalah dia dah diuji tinggi penyerapan dan bila tinggi penyerapan dia boleh buat kerja dia. So jadi yang pertama ialah iron tu apa kerja iron? Apa kerja iron? So kerja iron adalah untuk bina sel darah merah. Jadi iron ni maksudnya zat besi lah kan. Bila kita ada kurang zat besi apa jadi? Jadi anemia lah, jadi darah rendah lah, jadi punca utama tekanan tu jadi rendah. Jadi bila darah merah cukup, jadi aliran darah lebih lancar dan tekanan kita jadi stabil. Yang kedua ialah ambil multivitamin. Multivitamin dia akan cukupkan macam-macam keperluan vitamin dan galian, barulah tubuh kita ni ada zat yang cukup untuk hasilkan darah. Yang untuk hasilkan darah, untuk especially orang yang bersalin kan, nak recover balik. Okay, yang ketiga ialah vitamin C. Apa pentingnya vitamin C untuk tekanan darah rendah ni? Dia bantu untuk penyerapan iron. Dia bantu untuk menyerap zat besi tu dengan lebih baik dalam tubuh kita. Jadi kena ambil. Dan last sekali adalah B-complex. Kenapa? Apa kena mengenai B-complex dengan darah rendah? Okey, B-complex ni bantu hasilkan tenaga daripada makanan. Okey, jadi kita dah darah rendah, pening kan. Bila makan, senang jadi tenaga. Dan dalam ni dia ada B12 dan folate yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Nak hasilkan sel darah merah baru. Dan dia akan buat kita rasa kurang pening, kurang letih dan bantu stabilkan tekanan darah. So, testimoni dia adalah seorang pengguna ialah Puan Fazila. Dia ada darah rendah semasa hamil dan semasa tak hamil pun ada darah rendah juga. So, bila dia amal gini, Alhamdulillah, simptom-simptom tu dah tak datang dah. So, cara nak dapatkan, simple je. Hubungi kami, klik link yang saya berikan di bahagian description.